BMW ada, Vios ada. Ibadat pun banyak ni, nak kena push ni. Solat Tarawih 36 rakaat. Kau main tak pernah tinggal dia. Kau main Amin. Macam mana? Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Semua okey? Bro Amin sihat dah. Macam mana puasa setakat ni okey? Tak payah tanya. Full. Tarawih tak main 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat. Qiyamul Lail. Ni pun dah siap push dah ni. Viewers dalam 30,000 lebih dah ni. Aduh, Tiga Mizan. Tapi kalau boleh nak target sampai 50k ni. Aduh. Ni satu benda nak cakap. Semangat dah ada lah. Tapi spoil sikit lah. Banyak sangat nak menunjuk. Tak elok macam tu. Ya ke? Sebab ulama' dulu mereka sampai merahsiakan amalan dia. Ni menarik ni Bro Amin ni. Betul. Kalau macam ni Bro Amin, kita pun dah nak maghrib dah ni. Saya nak masak untuk juadah buka itu sebab kita. Saya lalu depan rumah. Sebab mesti ajak masuk. Jom Bro Amin. Masak lagi. Baju pun cantik. Terima kasih. Jom kita. Matching macam nak rancang. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi semua kepada penonton-penonton Tazkirah Ramadan 2025. Kita bersama sekali lagi pada hari ini dengan Bro Amin Idris. Assalamualaikum Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik alhamdulillah. Jadi kita macam biasa kita peringatkan penonton-penonton kita tentang tema kita Bro Amin. Sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu. Dan juga rancangan kita ni dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation. Terima kasih banyak kepada pihak KIWF. Tu short form dia tu. Struggle nak sebut dia panjang. Dah lama mengapa tu. Jadi Bro Amin, ya saya. hari ni menu kita ni dah siap dah. Bahan-bahan ramuan apa semua dah ada. Apa benda kita masak ni? Hari ni yang udang-udang sikit Bro Amin. Saya pula memang hantu udang. Tu dia udang ni kita kena naik share sikit lah. Kena share. Udang kan benda. Bukan senang nak dapat tu. Mahal. Betul mahal. Jadi kita akan masak cucu udang hari ni. Cucu udang. Okey. Orang Kelantan panggil colek malah. Colek malah. Colek malah. Hari ni saya belajar vocabulary baru. Jadi Bro Amin hari ni kita akan masak cucu udang. Sambil tu Bro Amin akan berkongsi tentang puasa Ramadan ini ataupun kita kata bulan Ramadan. Dan juga dalam kita menerapkan hati kita ni ada keikhlasan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi apa lagi Bro Amin? Jom kita masak udang. Tunggu. Udang tu. Okey, jadi Bro Amin, saya pun dah pakai glove dah ni. Uish, dah ready betul. Kita nak masak apa tadi? Colek malah. Colek malah, cucu udang. Jadi depan kita ni Bro Amin, kita ada tepung, kita ada garam, telur, serbuk kunyit, gula. Lepas tu kita ada serbuk apa ni bagi cukup rasa. Cukup rasa. Naik kan? Lepas tu ni baking powder lah kita kata. Serbuk penaik. Daun kucai, bawang, carrot dengan udang. Lepas tu air. Air tu yang paling senang tu kan. Itu yang paling kita kenal tu. Jadi Bro Amin, sementara saya nak masak ataupun buat cucu udang ni Bro Amin, tadi kita cerita kita nak cakap pasal Ramadan. Nampak awak bukan main Orang nampak besar kecil dia ni. Jadi Bro Amin, Ramadan dan juga keikhlasan. Jadi kenapa dalam bulan Ramadan ni ataupun macam mana dalam bulan Ramadan ni kita nak pastikan diri kita ni sentiasa ikhlas dan juga kita tak puasa disebabkan oleh masyarakat ataupun orang suruh ataupun tekanan masyarakat. Dia gini, pertama
Qaradawi pernah memberikan reminder kita. Dia kata kun rabbaniyun wala takun ramadhani. Maksudnya jadilah kamu hamba kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Bukan hamba kepada Ramadan. Kenapa tahu? Sebab ada orang masa Ramadan, komitmen dia pergi masjid, masak, bangun sahur, tarawih. Gini habis Ramadan, subuh kantoi, semua habis. Sembahyang ke laut, masjid pun dah tak kenal, lupa jalan dah. Masak apatah lagi. Ini contoh kan. Sebab apa? Dia buat semua tu kerana Ramadan. Tetapi buat kerana Allah, dia bukan terhenti setakat Ramadan. Dia akan sambung sampailah ke Ramadan akan datang. Sebab apa? Itu dah ikhlas. Buat kerana Allah. Dan ikhlas ni para ulama mengumpamakan bagaikan semua hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Macam nak sebut betapa sukar untuk melihat ikhlas. Deep kan? Deep. Tapi tak ada semut lah ni. Ayat tu mahal tu. Tak ada semut, tak ada. Namun demikian, kalau kita tengok dalam Matan Arba'in kan ada hadis, ada 42 hadis dalam tu kan. Dia dalam hadis 40 dia ada banyak pasal jihad, pasal muamalat, pasal kejiranan, macam-macam. Pasal rukuk iman, rukuk Islam. Tapi hadis pertama adalah hadis tentang niat. Sebelum Bro Amin sebut pasal niat tu, bro, boleh tolong ambil senduk tu. Saya nak pandang-pandang ni. Saya nak kacau benda ni. Jeling. Saya nak kacau. Saya dengan ikhlas dia mengambil. Okey, Bro Amin pasal niat tadi tu. Dan hadis niat tu kan innamal a'malu binniat kan. Setiap amalan itu hadis yang pertama lah tu. Niat. Innamal likulli imman nawa. Dan apa-apa amalan kita dinilai berdasarkan apa kita niatkan. Dan hadis tu panjang, dan hadis tu antara kisah yang berlaku adalah kisah seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang wanita daripada Ummu Qais ke apa kan. Dan benda ni bila Nabi tahu dia berhijrah kerana wanita, masa ni lah Nabi kata, siapa faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau dia berhijrah kerana wanita, kerana nak menikah, dia dapatlah wanita tu, dapatlah nikahnya, tapi dia tak dapat apa? Allah dan Rasul. Maknanya hijrah dia penat bagai nak erak. Masa tu mana ada kereta api, mana ada kapal terbang. Betul. Jauh perjalanan tu. Sukarnya nak hijrah tu kan. Sampai-sampai tak ada pahala. Kenapa? Hilangnya ikhlas. Jadi Ramadan ni, kalau kita nak kelebihan puasa Ramadan, kan Nabi kata apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya orang yang berpuasa bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa dia dulu. Tapi kena ingat, Nabi sebut dalam hadis tu, imanan wahtisaban. Dengan keimanan dan juga dia mengharapkan ganjaran Tuhan. So, imanan itu adalah antaranya ikhlas. Dengan dia mengharapkan ganjaran Allah. Bukan ganjaran netizen, bukan ganjaran viewers, bukan ganjaran likes, bukan ganjaran follower, tapi ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Kita dapatlah faedah Ramadan tu, puasa tu. Ni kan masuk ais baru. Kita kena letak air sikit. Ini respon daripada orang yang tak pernah masak ya. Tapi nampak gaya macam biasa masak ke tak biasa masak kan? Boleh lah. Setakat nak pegang senduk goyang-goyang macam ni, okey. Ikhlas. Tapi Bro Amin, tadi yang Bro Amin sebut, kita tak nak kita ni ibadat kerana viewers, kerana apa semua. Okay. Macam mana kita nak elakkan diri kita ni? Daripada buat amalan ni disebabkan pujian manusia, disebabkan nakkan manusia punya penghargaan. Macam mana kita nak elak semua tu? Pertama, kita kena ada ilmu dulu. Antara ilmu penting yang kita kena faham ialah dalam Quran, tak silap saya dalam suratul Furqan, antaranya disebut faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan segala amalan-amalannya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kita penat puasa 30 hari. Kita penat macam-macam kita buat. Tadarus kita, tarawih kita, qiyamul lail kita.
Tapi akhirat tu ibarat debu yang bertebangan. Antaranya kerana kita tidak ikhlas dalam ibadat. Sebab tu penting ilmu. Bila kita tahu kepentingan ikhlas, kalau kita nak ibadat kita tak sia-sia, kena ikhlas. Okay, satu. Kedua, untuk kita ikhlas ialah kita kena latih diri kita untuk buat benda baik, sama ada di depan orang ataupun di belakang orang, sama ada wifi ataupun tak ada wifi. Ada wifi ke tak ada wifi? Faham maksud saya? Maknanya ada lah internet baru kita boleh rajin beribadat. Sebab apa? Boleh update post, boleh update story, boleh tunjuk pada viewers. Awak followers. Kalau tak ada lah internet, tak semangat sebab tadi nak post. Kita kena latih diri kita, sama ada orang nampak ke tak nampak, sama ada lah internet ke tak ada internet, kita tetap rajin beribadah. Itu yang namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah innahu yarak. Kita beribadat macam kita nampak Tuhan, tapi kalau kita tak nampak Tuhan, hakikatnya Tuhan melihat kita. Cantik Bro Amin. Itulah jadi ikhlas. Cantik jawapan Bro Amin tu, memang deep. InsyaAllah. Saya lepas ni memang cubalah nak mengikhlaskan diri. Masak ni memang macam jadi. Itulah sebab tu tadi tu, sebab duk dengar sambil dengar duk nak ikhlas kan. Jadi masak pun dengan penuh keikhlasan. Jadi Bro Amin, kita dah letak air apa semua ni. Okey. Berikutnya nanti next ni kita dah selesai dah. Sikit je lagi. Jadi Bro Amin, kita dah siap dah letak tepung apa semua ni dengan benda-benda gula, garam, serbuk penaik apa semua ni. Okey. Sekarang ni saya akan letak carrot, bawang dengan daun kucai. Daun kucai. Udang bila? Last kali. Udang last kali nanti. Itu hujung sekali. Tapi Bro Amin punya kupasan tu pun memang seronok lah Bro Amin kan. Dia deep dan kita betul-betul faham tentang erti keikhlasan tu. Dan diterapkan pula dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi seronok. Saya yakin penonton-penonton luar sana pun seronok mendengar kupasan Bro Amin. Tapi Bro Amin, sambil-sambil saya nak letak carrot ni kan, macam mana, ada tak apa-apa tips untuk kita nak tingkatkan keikhlasan diri kita ni? Dia macam bawa kereta lah. Macam mana nak sampai, kalau boleh nak elak jam. Kita tahu dulu mana tempat yang berbahaya, elak lopak kan. So apa jam yang boleh melambatkan ataupun menghalang kita sampai? Apa lopak-lopak yang kita kena elak? Pertama, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi kata, sesungguhnya aku takut, aku khawatir akan berlaku di kalangan umatku yang terjebak dengan syirik yang kecil. Sahabat tanya, syirik kecil tu apa? Nabi kata riya. Maknanya dia nak menunjuk-nunjuk. Dia macam ni Mizan, kalau kita buat sesuatu kita nak tunjuk, nama dia riya. Maknanya ra'a, daripada kalimah ra'a. Kalau dia buat sesuatu dia nak suruh dengar, pergi masjid tadarus ni, baca kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim, nak bagi satu masjid dengar kan. Itu namanya sum'ah. Dan dia ada satu lagi, dia nak tunjuk dia hebat. Itu namanya takabbur. Kesemua ni termasuk di dalam syirik kecil tadi. Bahaya tu. Dia nak menunjuk amalan dia. Benda ni lah yang boleh merosakkan keikhlasan. Bahkan dalam hadis Nabi sebut lagi, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga man kana fi qalbihi zurriyyatun min kibr. Tak masuk syurga seseorang itu yang ada dalam hati dia, walaupun sebesar biji sawi, bukan sebesar sayur kucai ni. Sebesar biji sawi, apa dia? Lagi kecil daripada sayur kucai ni. Iaitu rasa takabur dalam hati dia. Ini amaran Nabi. So kalau pertama sekali tip nak ikhlas, buang dulu. Aku buat sesuatu sebab apa? Nak suruh follower aku rasa kagum, like views tinggi kan. Aku buat sesuatu ni suruh dengar, bestnya suara dia. Kan? Aku buat satu sebab apa? Nak tunjuk aku hebat kan. Ni Amin Idris ni. Kau siapa? Benda-benda begini boleh merosakkan keikhlasan kita. Yang kedua, nak melatih ikhlas ni, kita kena latih diri apa-apa kita buat ni hanya kerana Allah, bukan kerana manusia. Cara dia macam mana? Bila kita buat sesuatu, kalau orang tak puji, kita okey. Nampak? Dan kalau orang puji pula, kita kurang selesa. Itu adalah cara kita melatih ikhlas. Kalau orang puji, kita sebutlah Alhamdulillah.
kita dah lah jangan puji lebih. Dan salah satu akhlak kita ialah kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hadza min fadli rabbi kalau orang puji. Dan benda gini jugalah dapat kita elak daripada penyakit ain. Sebab dalam hadis pernah berlaku sahabat dia tiba-tiba jatuh. Sebab apa? Kerana banyak pujian ke atas dia. Kulit dia putih, orang puji dia. So kalau orang puji nak elak daripada terkena penyakit ain, apa dia? Sebut hadza min fadli rabbi. Apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau pun paling kurang lah alhamdulillah. Dia nak kata handsome lah. Well, aku kan keturunan Arab tahu ni. Dah cukup sekadar alhamdulillah. Alhamdulillah sahaja. So itu cara kita melatih ikhlas, insya-Allah. Jadi saya dah letak daun kucai ni tadi. Oh, okey. Saya tolong sambung. Dari kucai kepada kucau. Kacau. Bro Amin punya tips nak bagi ikhlas tu pun memang seronok sangat, Bro Amin. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi Bro Amin, sebut pasal ikhlas dan juga apa ni Ramadan tadi tu kan. Macam mana kita nak muhasabah diri kita ni? Okey, sambil tu saya kacau. Okey. Ada hadis. Hadis ni dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, yang saya share ni dalam dalam riwayat Ibn Hibban. Ceritanya Sa'idul Mimbar. Nabi Muhammad SAW dia naik ke mimbar. Faqala amin amin amin. Nabi sebut amin 3 kali. Sahabat nampak, dia kata, ish, kenapa Nabi tiba mengaminkan sesuatu kan? Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, innaka sa'idtan mimbar faqulta amin amin amin. Dia kata, ya Rasulullah, engkau telah menaiki mimbar dan setiap tangga yang kamu naik, kamu menyebut amin amin amin. Nabi jawab, ketika aku nak naik ke mimbar, aku atani Jibril alaihissalam. Aku didatangi oleh Jibril. Dan Jibril berdoa. Ada 3 doa. Salah satunya Jibril berdoa, man adraka syahrul Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Sesiapa yang meninggalkan Ramadan di dalam keadaan dia tidak diampunkan dosa, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Kita ni, Allah, kenapa kita boleh masak hari ni, kita boleh pergi solat tarawih, kita boleh pergi bekerja, kita boleh pergi sekolah, kita boleh buat apa-apa sahaja, antaranya sebab rahmat Allah. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kita takkan ada semua ni. Tetapi Nabi kata, siapa yang meninggalkan Ramadan tanpa dia diampunkan dosa, Allah menjauhkan rahmatnya. Orang yang tidak diampunkan dosa sebab apa? Barangkali dia tidak beribadah langsung di bulan Ramadan. Bagi dia Ramadan ke tak Ramadan sama. Ataupun orang yang masuk Ramadan, dia bersungguh ibadah, tapi dia beribadah sebab apa? Untuk konten. Dia beribadah sebab apa? Untuk tunjuk ke orang. Dan orang begini sukar untuk mendapat pengampunan Allah. Jadi kalau kita nak mendapatkan pengampunan Allah, kita kena beribadah bersungguh-sungguh, bagaikan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Pada waktu yang sama, kena ikhlas hanya kerana Allah Azza wa Jalla, bukan sebab manusia. Oh, cantik bro ni. Maksudnya muhasabah kita yang terakhir ni, kita kena pastikan bulan Ramadan ini kita puasa ni bagaikan Ramadan kita yang terakhir. Bagaikan Ramadan yang terakhir tu. Jadi Bro Amin, sikit kesimpulan dan nilai yang kita boleh ambil sepanjang pengisian kita bab puasa dan juga ikhlas dan juga Ramadan ni. Saya bagaikan masakan lah. Secanggih mana, semahal mana menu makanan di restoran. Misalnya jawab jujur mana sedap? Masakan di restoran yang mahal ataupun masakan mak? Of course, masakan ibunda tercinta. Padahal barangkali udang dia tak sebesar udang di hotel. Betul. Masakan dia mungkin bukan di atas pinggan yang cantik seperti di hotel. Tetapi kenapa masakan mak lagi sedap? Agak-agak. Kadang-kadang nasi panah ikan masin ke bung? Lepas tu sup sikit. Kenapa sedap? Sebab mak masak dengan hati yang ikhlas. Datang daripada, dan kita boleh rasa keikhlasan pada masakan tersebut. The power of sincerity. Don't get me wrong, bukan saya kata masakan di hotel ke restoran yang high class tu tak sedap. Sedap. Bukan dia tak ikhlas, barangkali ada yang ikhlas. Tetapi keikhlasan mak yang memasak
jauh menjangkaui masakan orang lain. The power of sincerity. Jadi jangan kita pandang kecil soal ikhlas. Ramadan jadikan medan untuk kita melatih ikhlas. Mudah-mudahan andai kata ini Ramadan kita yang terakhir, kita pergi menghadap Allah Azza wa Jalla kita sepuas hati ya. Sebab kita telah bersungguh-sungguh Ramadan ini. Kalau kita tutup mata selamanya pada bulan Ramadan kali ini, kita tutup mata dengan ibadah kita yang berlipat kali ganda, yang terbaik sepanjang hidup kita, insya-Allah. The power of sincerity, tu dia kan, kita punya kesimpulan dan nilai terakhir yang kita boleh garap daripada pengisian Bro Amin berkaitan tentang Ramadan dan juga ikhlas. Kita bersembang ni, udang ni bila nak masak ni? Udang ni sekarang ni Bro Amin kita akan letak dalam, kita akan goreng lepas ni. Okey. Jadi apa kita nak tunggu lagi lepas ni? Jom kita goreng. Ayuh, jom. Jadi Bro Amin, okey, ni hasilnya. Sedapnya ya Allah. Nak maghrib dah. Sikit lagi. Tapi sebelum kita nak makan ni, nak kena cucur udang ni Bro Amin, kita nak pesan kepada penonton-penonton di luar sana, untuk jangan lupa macam biasa like, follow, komen, share. Tazkirah Ramadan, share kebaikan. Share kebaikan 2025. Tazkirah Ramadan 2025. Alright. Jadi Bro Amin, jom kita azan. Dah azan dah. Okay, jom. Ya Allah. Bismillah.